Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ini saya nak kongsikan cara saya buat laksam yang semestinya mudah dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula kita sediakan kuahnya dahulu. Sediakan 1 kilo ikan sardin atau selayang. Cuci bersih dan rebus ikan dengan 2 asam keping dan 1 sudu kecil garam halus. Bila ikan dah masak, biarkan sejuk dan asingkan isi dari tulang ikan. Seterusnya, kisar halus 7 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 sudu besar lada hitam dan air. Kisarkan isi ikan tadi dengan menggunakan air rebusan ikan. Kisar juga tulang ikan dengan menggunakan air rebusan ikan tadi. Tapis kisaran tulang ikan ni dengan penapis halus supaya tiada tulang ikan yang masih tersisa dalam kuah nanti. Dalam periuk, satukan bawang kisar, isi ikan kisar dan air kisaran tulang ikan. Masak semua bahan ni sehingga air kering. Bila air kering, masukkan 2 kotak kecil santan, air secukupnya ikut kepekatan kuah yang kita suka, 3 asam keping, gula, garam dan ajino. Masak kuah laksam sehingga mendidih sambil kerap dikacau. Bila kuah mendidih dan cukup rasanya, bolehlah tutupkan api. Jika kuah dah cukup rasa masam, boleh keluarkan asam keping dari dalam kuah. Kuah ni akan jadi sedikit pekat bila sejuk nanti. Bila kuah dah suam, saya akan kisarkan kuah ni untuk hasil kuah yang lebih halus. Tapi jika suka kuah dengan tekstur yang kasar, tak perlu kisar lagi. Untuk sambal cili pula, kisarkan 4 biji lada merah besar, 10 biji cili padi, sedikit belacan, gula, garam dan cuka. Untuk laksam pula, dalam besen satukan 380 gram tepung beras, 66 gram tepung gandum, 850 ml air biasa, 3 sudu besar minyak masak dan 550 ml air panas. Kacau bahan-bahan ni sehingga sebati dan tidak berketul. Untuk resepi ni, saya menggunakan tepung beras seperti dalam video. Untuk mengukus laksam, sapukan loyang saiz 28 cm dengan minyak masak. Ambil lebih kurang setengah cawan metrik adunan laksam dan masukkan dalam loyang. Setiap kali nak dikukus, kacau adunan supaya ia sebati kembali. Kukus adunan ni dengan api sederhana selama 5 minit atau sehingga adunan menggelembung seperti dalam video. Bila laksam dah sejuk sedikit, gulung laksam seperti dalam video. Ulang proses yang sama sehingga habis adunan. Untuk resepi ni, saya dapat lebih kurang 13 batang laksam. Untuk disajikan, potong laksam seperti dalam video. Sertakan laksam dengan hirisan timun, kobis, tauge, daun kesum, bunga kantan, kacang panjang, sambal cili dan kuahnya. Jika suka, boleh hidangkan laksam dengan serunding daging dan telur puyuh rebus juga.
Alhamdulillah, laksam kita dah siap dan sedia untuk dihidangkan. Nampak sedap kan? Okeylah, jangan lupa mencuba dan kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.